boleh dia belum. Saya ucapkan terlebih dahulu kepada pasukan saya, kawan-kawan saya dan seluruh tim Terengganu. Alhamdulillah setakat ni pemain-pemain saya memberi semangat dan selaku pasukan underdog, dia terus memberi semangat dan beri keyakinan untuk terus ke hadapan. Ya, tekanan tu pasti ada sebab cabaran makin minggu makin mencabar. Macam minggu ni first kita main 11 belah. Dan kalau tengok first half kami agak struggle juga untuk transition daripada 9 ke 11. Cuma kami harap untuk terus catat keputusan yang baik untuk menjarakkan lagi kedudukan dengan dua pasukan Selangor FC dan Selangor FA. Dan semoga kekal ke akhir liga lah. Betul, proses dia bukan proses bulan. Ini proses makan tahun. Macam Coach Kimi sendiri, tim ni kebanyakan dia daripada umur U7 dengan dia dah. Mana 5 tahun paling kurang untuk sampai ke tahap sekarang lah. Semestinya kita masuk untuk mencabar kejuaraan. Kalau ada rezeki, izin Tuhan dan pemain-pemain bagi persembahan terbaik, why not? InsyaAllah juara Liga tahun ni. InsyaAllah.